Asal lah Norman ni just serabut. Norman, kau tengah buat apa ni? Just serabut je. Mana tak sabutnya, dah ramai betul tanya aku pasang berapa, nak pasang dekat mana lah. Nak jawab apa lah Syah? Apa susah kalau macam tu kau buat je lah video. Kau beritahu yang BMAX ada 11 branch di seluruh Malaysia dan HQ kita dekat Taman Molek Johor Bahru. Lepas tu kau bagi tahu sekali kita buka setiap hari daripada pukul 9.30 pagi sampai 8 malam. Aku pasang macam mana? Kalau kau pasang tu kita tak boleh nak cakap lah. Sebab kau kan tahu dekat BMAX ni kita tak ada technician. Tapi kalau nak siap pasang, kau boleh je suggest kedai authorized dealer BMAX. Kalau macam dekat Taman Molek ni, kan kat sebelah je. Walk in je dekat Tenggara Telecenter ni. Jadi maksudnya dekat BMAX ni authorized dealer je lah boleh doa ni kan? Ya, betul. Okey, dah tu macam mana nak jadi dealer lah? Senang je sebab dia orang boleh walk in dekat mana-mana branch BMAX yang terdekat, bawa IC dengan SSM terus boleh register. Faham. Last. Esok kedai buka tak? Ni je tu. Ni ya. New pun kita buka je macam biasa. Kecuali hari kiamat je kita tak buka. Oh, alamak. Faham. Okay, Meh tengok sikit apa yang kau tulis ni. Kau tulis apa sih? Dah lah.